kalau korang ambil X50 Proton, sebuah brand yang kalau resale value dia tu tak berapa bagus, korang kena fikirkan masa korang nak exit nanti, masa korang nak jual kereta tu, korang kena accept lah, korang kena terima lah yang okay, duit aku cukup untuk ambil X50 sahaja, dan aku memang susah nak tukar kereta sebab nak jual pun tak ada value. Kalau korang boleh accept untuk pakai kereta tu at least 7 tahun, 8 tahun, then okay. Tapi kalau korang tak boleh accept, korang rasa macam aku nak pakai 3 tahun je lah, ataupun aku nak pakai 4 tahun je lah, maksudnya korang seorang yang mementingkan resale value lah. Okay, conscious ke unconscious ke, sebenarnya korang mementingkan resale value. Kalau korang fikir 3 tahun, 4 tahun aku nak tukar kereta lah, aku cepat bosan lah, tambah-tambah yang cepat bosan. Yang cepat bosan korang kena fikir jauh sikit. Sebabnya kalau ikut data dekat Malaysia pun, yang buat loan 9 tahun ramai, yang buat loan 7 tahun ramai, tapi usually pakai 4 tahun 5 tahun je, lepas tu jual. Okay, so ikut saranan aku, kalau korang bajet cukup-cukup X50, ada lebih bajet ambil HRV.